Ketika langit bergelora dan bumi bergoncang, lahirlah seorang anak petani bernama Lela, anak biasa yang kelak menjadi api perlawanan. Di tepi sungai, ayahnya mengajar silat dan Al-Quran. Katanya, jika Allah mentakdirkan anak itu menjadi pejuang, biarlah perjuangan itu untuk tanah air. British tiba membawa cukai dan geran. Dusun dirampas, ibu tunggal diusir. Mat Lela melihat tanah airnya dirampas atas helai kertas. Mat Lela menegaskan, tanah ini bukan milik penjajah, tetapi hak bangsa sendiri. Mat Lela mengembara ke Dong, Jerantun dan Kuala Tembeling bertemu anak muda yang sejiwa. Di dusun terpencil, Mat Lela bersama Tok Gajah dan Mat Kilau mengangkat sumpah. Sumpah mereka jelas dan tegas, tiada undur, tiada tunduk, demi maruah bangsa. Tepat jam 4.15 pagi, Mat Lela mengetuai serangan. Gudang senjata meletup, Union Jack dibakar. Tali barut British menandakan pokok. Kubu Mat Lela dikepung. Pejuang gugur termasuk Awang Long dan Tok Lela. Dalam gelap subuh, Mat Lela mengarahkan pengunduran melalui laluan bawah tanah. Kita belum kalah. Kita sedang menyusun langkah.